sini kat depan ni. Ni, ada boleh tulis bera. I love bera. Ha. Turn left onto Jalan Carrion 5, then turn right onto Route 10. Tengok abah. Okey dah. Alah, comelnya suara adik. Lepas tu balik rumah gaduh. Jalan dia baik. Centuk je motor. Tak ada. Ini ikan kelah. Nak tengok? Ya, tu ikan kelah. Apa besar? Tu nampak? Ini ikan temoleh. Ikan temelian. Ini benih. Apa besar? Nak tengok yang tu. Ini ikan temelian. Nak tengok. Ya. Banyaknya. Tengok. Ikan kelah. Oh, dia orang baru lepas bagi makan tu, cik dah. Ada makanan lagi ha. Sebelum dia orang balik dia bagi Tu. Ikan. Kalau ikan tu. Ikan kelah. Yelah ikan kelah. Yang ni induk dia. Bapak besar ha. Kelah. Ini besar lah. Yang besar tu kat sana. Nak tengok kat sana. Yang laju. Yang laju tadi lah. Apa? Nak tengok yang lain. Ada. Semua besar-besar. Benih induk. Nak ke situ. Induk dia. Ma. Baby. Ikan tapia. Ikan talapia. Jangan buat tu, jangan main-main. Ikan talapia putih tu. Geli lah, Ikan geli Elok-elok dek. Kita nak pergi tengok anak benih kat bawah ni. Jalan. Itulah budak-budak. Budak bandar tak pernah tengok ni. Tak dapat. Patut abang kata ambil yang kecil. Jatuh. Lepas. Dapat. Nah. Ni.
Ambil apa? Allah petai ha. Gila. Besar dah pokok ni. Sebelah saya buat rumah ni 2011. 2011 buat rumah ni. Kalau uji tu petai tu ha. Allah, rendah ya. Selalunya beli kakak, selalunya tu mama beli tu, petai tu. Ni pokok dia nampak. Ni pokok dia ha. Boleh tak sampai? Tu. Tu boleh. Jangan tarik lagi. Mampus, rendah. Ya Allah. Aduh, nanti bawa. Jom. Abang, kat depan tadi buka tutup konek. Sana, ya. Tutup mana? Tak apa mak saya angkat. Cepat. Tu ada pasir je. Dia tak nak batu. Cantik sungai ni. Ha. Bye-bye. Adik bye-bye. Sakit. Mungkin sejuk. Abang, awak buat apa? Lansat. Lansat dia kedap. Dia kedap sakit badan. Nak batuk dia. Rambutan, duku lansat, petai, tempoyak, mempelam, durian. Alhamdulillah.